Dia ni dia suka imitate suara orang dekat set. Oh, okay. Yang buat Sasha sedar Okay. yang tu bukan orang Bila dia cakap something yang Sasha je tahu. Okay, alright, okay. Which Sasha tak boleh bagi tahu. Okay, I mean the words lah. The word. That keyword lah. Okay. Contoh, Sasha makan apple. So Sasha je lah tahu benda Sasha tu. je tahu. Okay. Maknanya orang tu tak sepatutnya tahu ke macam mana? Tak, dia macam okay. Contoh Asy tahu. Okay, saya kira macam Sasha Asha kena cakap kena kacau lah kan. Sasha ada kat set juga. Alright. Saya ada kat set. Kita dah lepak, kita dah satu set sekali ni. Lepas tu sekejap lagi saya cakap kat Ashraf, okay Ashraf, standby next scene. Okay. Ashraf tulis Sasha tak ada. Oh. Ashraf pergi kat Sasha tanya, suruh standby next scene ke? Tak ada pun. Faham. Dia banyak main macam tu. Suruh standby next scene. Tak tahu apa yang nak rushing sangat. Dia yang rushing. Okay. Selalu macam tu, standby next scene. Boleh tukar baju. Dengar macam tu? Tapi dia imitate suara orang yang dekat-dekat. Macam yang dekat dengan Sasha, selalu yang liaise dengan Sasha, assistant director. Okay. Kak Conti, Kak Mimi. Dia akan dengar suara dia orang lah. Kak Mimi kena kat Sasha, yang suara Kak Mimi Sasha kena dengar dekat paya bakau. Okay. Sasha tengah lepak kat dia kat luar lori wardrobe, atas camping chair, tepi paya bakau tu. Dia lepak borak-borak sebelum nak masuk set. Dah naik balik pergi lori wardrobe. Macam dia ada langsir tau. Bila saya tutup je langsir, dia cakap kat Sasha, suara Kak Mimi tu dia cakap kat Sasha, okay, standby next scene Mawar. Okay. Suara dia. Okay, sama lah. Suara dia. Okay. So bila dah kena dekat paya bakau, kita dah banyak kali, Sasha dah banyak kali kena dekat rumah. Okay. Bila kena kat paya bakau, Sasha tergelak. Okay. Macam Aku tahu dah ni. macam tu. Okay, tapi tak tukar lah. Nasib tukar. baik lah. Okay, tak ada lah. Bila cakap dia imitate ni, Asti ingat ada yang imitate suara Zul Arifin. So bayangkan kan, Mawar. Bayang Zul Arifin kat sini tengah main telefon kan, dengar kat belakang.